Okey, baik. So sekarang ni kita nak potong bahagian tangan. Kita nak potong bahagian tangan. Okay, so ni tangan kita ni, ya, bilang ni tangan kita. So sebelum kita nak buat, kita kena ukur dahululah dia punya labuh tangan. Okey. So untuk labuh tangan, bila baju tu dia semakin kembang, tangan dia kena pendek sikit. Kebiasaannya tangan 22 tau, tapi untuk yang baju ni tangan dia 21.5. Tapi tak ada masalah sekiranya perempuan nak labuhkan. Okey, tapi habis abang siap-siap dia tak berapa selesa. Okey, kalau kat sini 10.5 untuk bahagian atas, kat bawah ni 9.5. So kita buat lebih 10.5, kita cuba ambil 13. Okay, jom. Sebab kita nak bagi besar sikit je tangan dia. So pegang kat sini. So kita lipat ke sana. Macam tu. Okey. Lepas tu pegang ni, tarik kuat-kuat. Tarik mai kat kita. Macam tu. Okey. Sebab kalau kita tak tarik kuat-kuat tadi, dekat sini dia mungkin akan lari. Okey. Okay, macam tu. So kalau kita rasa dia 2-3 line, so kita kena patahkan dia. Ambil tangan kita ni, letakkan ni. Cek dekat ujung atas. Dekat ujung atas ni dia kena cek. Kita takut ada yang tak sama. Okey, baik. So sekarang yang ni letak je macam ni. Okey. So kita nak luaskan tangan. Kita nak luaskan tangan bawah tu. Okey. So kita ambil daripada sini. So kita buka dia sikit lagi. Macam tu. Allah. Mudah no. Okey. So perempuan, kalau kita buat tangan macam ni, okey. So dekat sini kalau kita takut dia turun ke apa ke, dekat sini pergelangan tangan kita ni berapa inci ni kita letak butang ketik. Dia tak lari dah. Okey. So tengok Okey, yang ni. So untuk tangan Kak Ngah ni Abi nak bagi lebih suku sikit ada. Okey, potong dulu yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Potong macam tu. Okey. So ni bahagian atas. Macam tu. Dan yang ni ikut je balik. So kalau nak besarkan, buat yang macam tu. Okey. Okey, nampak tak? So yang ni siap kita potong tangan. Okey, baik. Kat pola ni, dekat pola ni, okey, so ada nampak tak yang macam bulan sabit? Dia pun kata bulan sabit. Okey. Yang tu adalah untuk membezakan tangan bahagian hadapan dan belakang. Okey, so jom tengok elok-elok. Fokus dekat bahagian sini kamera. Fokus dekat bahagian sini. So kita kena buka bagi dia terhampak macam tu. So yang ni dekat awi ni bahagian belakang. Okey. So dekat sini kita nak buat bahagian depan. Okey, perempuan tengok bagi elok-elok sebab dia mudah sangat. So nanti kita tanda. Okey, dia dah mai kat sini. So dekat sini pun kita tanda macam tu. Okey. So kita dah tahu dah dekat bahagian tu lah yang akan kita ambil dia. Okey. So guna pembaris ni. Perempuan gunalah pembaris apa yang perempuan ada. Okey, so Abi guna pembaris ni supaya Abi rasa pembaris jarum terbang ni dia lebih mudah dia lebih mudah. Okey. So sebelum tu sekejap Abi nak tunjukkan contohnya kat sini kan dia punya basi. Betul tak? Kat sini dia punya basi. Ni. Okey, yang straight tu belakang. So sekarang ni kita nak buat dia punya bahagian yang ni. Okey, so perempuan tengok carilah elok-elok. Macam tu. Nampak tak? Tu. Okey, so yang bahagian ni. So jadi sekarang ni kita kena potong yang tu. Okey, kita kena potong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
potong je yang tu. Macam tu. Okey, Abi letak kat sini. Abi terpotong ke dalam sekejap. Sikit. Abi tertanda kat dalam sikit tu. Okey, macam ni. So, banyak tu je. Banyak tu sahaja yang perempuan kena potong. Okey. So, ni untuk bahagian tangan. Okey. So, tu sahaja penerangannya.